Dadah. Allahu Akbar. Tolak mana, tolak sini. Asal orang kafir minta maaf, minta maaf. Untuk keluarga menjadi ulama lah apa. Kalau kata-kata Allah tu pun kamu tak boleh bertahan kan, kamu jangan belagak jadi ulama. Duduk atas pentas tu, faham? Sembang Allah ni Allah ni Allah. Orang kafir kata, ni sensitif, ini tak boleh sebut. Dah, tak boleh sebut. Kamu nak Allah suruh sampai kan? Kamu pun nak jadi hero, nak sampaikan kalimah Allah tu. Lepas tu datang orang kafir kata, ini tak boleh ini sensitif. Ini masyarakat majmuk ni apa semua. Lepas tu minta maaf. Kamu minta maaf. Kamu gila kamu ni. Kepala otak kau. Malu aku sebagai orang Islam yang duduk kat Malaysia ni. Ada asal orang kafir tegur, sensitif apa semua, kena minta maaf. Orang pun dah mau natak udumbu kari punya. Kau tengok orang India. Sebut will je. Kau datang minta maaf pergi kuil, minta ampun. Ini tak boleh dimaafkan. Ini apa semua ini. Dia agama kafir pun dia boleh bertahan dengan agama dia. Agama Islam, agama Rasul, minta maaf. Itu bila aku tak cakap, bila aku tegur dalam konten-konten aku lepas, ini menghina ulama lah, ini hina itu lah, puki mak kau. Puki mak kau tu. Mak bapak kau berancuk dengan babi, dapat kau. Lepas tu nak jadi ustaz, nak jadi star semua. Kerana gaji kamu, kerana ni duit salam cangkuk kamu, kerana itu kamu tak berani nak tegakkan yang hak. Kalau aku, ini agama aku, ini kitab suci aku, ada aku kisah kau punya. Ada aku kacau kau punya. Ada aku kisah kau nak sembah patung kuda ke, lembu ke, tangan 8 ke, tangan 10 ke. Ada aku kisah kau nak sembah tu, tokong perut buncit kau tu. Ada aku kisah. Sekarang ni agama aku. Kenapa kau kisah?